Selamat sejahtera. Jom hari ini kami tengok soalan ini. Soalan ini dari Putrajaya 2023, kertas 1 soalan 2. Soalan ini bertajuk log. Okey, 2A ni dia suruh kami permudahkan. So untuk sebutan ini 8 ni sebenarnya kami boleh ungkapkan sebagai 2 kuasa 3. Untuk sebutan ni dia punya asas log dengan nombor dia adalah sama. So bermaksud nilai dia adalah 1. So di sini kami guna hukum log di sini. Sebab sini ada indeks. So bermaksud indeks dia kami boleh diturunkan jadi perkali dia. So yang lain masih kekal. So yang ini kamu boleh nampak lah. Dia punya asas log dengan nombor adalah sebiji sama. So bermaksud nilai di sini adalah 1. So bermaksud jumlah dia adalah 4. So untuk soalan 2B ini dia suruh kami selesaikan. Kalau kamu nampak ini dia adalah satu pemalah constant. So kami buat kumpulkanlah. Bermaksud kedua-dua belah kami bahagikan dengan I kuasa 1 tolak X. Untuk nombor pula kami bahagikan kedua-dua belah dengan 2. Okay. So next step kami guna hukum indeks. Sebab mereka punya asas sama. Dia punya operasi adalah bahagi. So bermaksud dia punya indeks kami akan guna operasi tolak. So sini kamu perlu letak bracket So dengan kata lain dia punya indeks akan menjadi I kuasa 3X. So sampai sini mereka tak ada asas yang sama. Tapi ini dia adalah pemalah constant. So bermaksud ini kami perlu guna natural log. Natural log itu adalah ln. Kalau kena letak ln So kami letak ln di kedua-dua belah. Ln tu sebenarnya dia sama dengan log asas I. So ini dengan ni adalah sama. Maksud ini kamu boleh pindahkan ke jadi perkali dia. So dengan kata lain kiri ini sebenarnya dia sama dengan 3X. So kanan masih kekal. So kami nak cari X. So dia akan jadi ln 9/2 bahagi 3. Kamu boleh letak jawapan ini sebagai macam ni. Atau kamu nak letak perpuluhan pun boleh.